So bermakna counter ni bermula daripada sini, geng. Counter ni bermula daripada sini dan resisten dia dekat sini, 93 sen. Geng, macam mana saya dapat permulaan dia dekat sini? Ada siapa-siapa tahu tak kenapa saya kata permulaan dia di sini? Kenapa saya kata permulaan dia di sini? Kenapa saya tak kata yang sebelum-sebelum ni? Kenapa saya kata permulaan dia di sini? Ya, betul. Permulaan kepada volume. Ya. Dekat mana volume start, dari situlah permulaan kita. So kita start dekat sini. Okay, which is kita nak ambil Fibo, ambillah permulaan kenaikan. Okay, volume spike dekat mana? Tuan, kalau kami ragu-ragu, sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, sini boleh. Kau tarik je nanti Fibo, lebih kurang je. Okay, kemudiannya dia turun ni, dia turun pergi mana? Contoh kita ambil dekat bawah ni ya. Contohlah kita ambil dekat sini. Ambil pergi dekat situ. Masih lagi dalam Fibonacci level. Okay. Even though kita ambil lagi kat deep lagi pun boleh. Permulaan dekat bawah ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Masih lagi duduk pada permulaan level. So kalau kita nak expect dia punya entry dekat mana, kalau boleh Fibonacci retracement level. Ataupun saya kata ingat ataupun saya kata ambil lah pada mana-mana mid BB kalau dia respect. Kalau dia tak respect mid BB, ambil lah pada black line. Kalau dia tak respect black line, ambil lah pada red line. Kalau dia tak respect, maknanya dia tembus lah. Kalau dia tembus red line, maknanya dia tembus lah. Tak respect mana-mana, dia buat hal dia lah. Tak boleh lah kita nak buat kajian counter ni. Okay. So, cerita dia. Bila dia turun ni, kita tahu dah. Automatic dalam kepala kita, buat masa sekarang, dia ni adalah correction. So, bila correction, kita kena cari satu dipanggil sebagai seseorang manusia. Kalau dia nak berubah, mesti kena ada punca dia nak berubah. Okay. Contohnya, dia nak berubah sebab dia nak pergi umrah. Dia nak berubah sebab dia nak kahwin. Dia nak berubah sebab parent dia mati. Ataupun dia nak berubah sebab ada musibah. Dan apa. Dia kena ada punca. Dia tak boleh tiba-tiba turning point macam tu je. You kena ada some evidence untuk you bagi you punya point kukuh untuk you nak bounce. Okay. Setiap counter yang dia bounce, contoh counter ni sampai kat sini, mesti ada sebab dia turun. Mesti ada sebab. Which is, kita nak cari penyebab dia tu adalah, kita kena lebih sikit lah ilmu dia. Kita kena tahu apa punca. Contohnya, korang pergi tengok time frame yang lebih besar. Okay, contoh time frame yang lebih kecil untuk mencari punca kenapa dia bounce. Okay. So, sekarang ni dia duduk pada black line. Okay. Tuan, black line ni boleh bertahan tak? Kalau dia tak boleh bertahan, ada lagi satu support. Cerita dia adalah, esok, expectation dia adalah, dia akan buat shadow dulu pagi. Pagi tu dia akan turun dulu, menghasilkan shadow. Dia akan turun dulu. Mungkin sampai touch low BB, kemudiannya dia naik balik dan wajib close atas 59 sen. Wajib close atas 59 sen. By hook, by crook. Kalau tak, dia tak cantik.